Hello semua, jumpa sekali lagi. Hari ini aku akan perkenalkan korang kepada lens dan kali ini adalah 11mm kepada 22mm. Full stop daripada 4 hingga 56. Biasalah. Tapi aku nak terangkan kepada ni lah. 11 sampai 22mm ni maksud dia apa? Contoh, tangan aku ada kat sini. Kau akan dapat lihat apa yang ada dekat atas tangan aku kat sini. Pen kan ada berada di atas tangan ni kan. Bila tangan aku dan pen tu bergerak ke atas, kau masih akan dapat lihat pen itu. Maknanya dia punya pemandangan ni tu sangat luas. Ini adalah lensnya, EFM 11 22mm f4 sampai 5.6 ISSTM. Dia pun ada stepping motor juga. Lens ni sangat simple, kecil. Sorry, terbalik. Dah tulis Canon daripada 11 sampai 22 dengan jelas. Dan dia ada lock kat sini. Lock ni untuk bagi dia boleh mula putarkan dia punya ni apa, lens ni. Okay, mari kita set lens ni seperti sebelum ini. Okay, tak ada masalah. Dan seterusnya ialah lens hood. Sebab dia punya pemandangan dia sangat luas, lens hood dia sangat kecil lah. Macam ini. Ni pun ada fungsi juga, berkesan untuk mengelakkan matahari daripada masuk ke dalam lens bila ambil gambar. Dan mari kita pasang dan lihat berapa panjang dia punya lens dia. Untuk mula-mula longgarkan ni dan ni ke bawah. Okey. Sing. Ada bunyi klik. Dia sama panjang lah dengan apa, lens dengan saiz asas daripada 18 ke 55. Okey. Dan lepas ni aku akan tunjukkan gambar dan juga video sebagai contoh untuk lens ini. Okey, jumpa lagi.